Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Mitailo. Okey, sebelum pulang ke kampung, kita singgah ke Melaka dulu. Seperti yang aku cakap sebelum ni, aku nak repair helmet dan akan pergi ke location yang telah diberi oleh brother yang repair helmet ni. Okey, let's go. Alang-alang nak balik tangkap dah. Kalau sengaja datang ni, aduh, sedih. Ada kata saya tengok. Pakai mana sini eh? Pakai sini kau ni. Kalau tengah-tengah malam, awal-awal pagi tu tak ada orang. Ada je. Saya jarang pergi kedai dia. Yang tak ada apa benda nak cari. Ya. Apa yang special dia tu lah, dia buka malam kan? Dia buka malam. Memang kedai rasa saya jarang sangat lah ada kedai motor buka tengah-tengah malam. Betul. Dia je yang buka. Kedai gemuk serum 3, serum 4. Dulu saya tak tahu. Saya bagi tahu. Cakap kata apa? Kedai cakap nak cari helmet lama-lama pun insya-Allah ada. Lepas tu saya datang memang betul tengok tangki LC tong lah, LC lah, apalah semua ada. Tapi harga jangan cerita lah. Keras lah. Memang keras lah. Dia pun pandai main ke. Dia tu je kalau bagi saya lah. Kita nak cakap dia nak petikaikan harga dia mahal pun tak boleh. Tak boleh juga. Betul tu. Kan? Memang jadi tak macam ni. Cuma dia punya besi ni memang tak dijual. Itu yang terpaksa kena tukar tadi satu set. Tak boleh nak buat apa lah. Mak ambil gambar boleh abang Boleh. Saya jumpa abang pun kat TikTok rasanya. TikTok. Kebanyakannya feedback yang paling banyak daripada TikTok lah. Dia orang tanya. Okay, kita dah selesai repair helmet yang kita putus semalam dengan abang aku. Sekarang kita on the way untuk balik ke kampung. Kos kena tadi RM30. Bagi aku okey lah kot. Daripada beli helmet baru, okey lah kot. Tapi macam apa aku cakap tadi, kalau nak repair pun macam mahal kan. So better beli baru. Kanan ke tanjakan. Jam! Okay, jom balik kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita singgah sini tanpa sengaja tau. Sebab selalu lalu kat timeline Facebook Durian Hang. Inilah. Selamat datang ke Durian Hang. Gigi usia sedang sedang hang durian. Murah. Terus tadi dah betul dah. Semua 169. Okey. Kita orang singgah sini secara tak sengaja Sebenarnya kita nak on the way nak balik Tangkak. Lepas tu tiba-tiba lalu tadi saya kenal durian ni kan. So kita check balik dekat Maps Durian Hang. Durian Hang ni selalu lalu dekat timeline Facebook aku. Berkisahkan makan durian kan. Buah durian dia jual kat sini. So kita tak sengaja lah, terus terjumpa. Pusing balik, betul-betul ni Durian Hang. So kita pun singgah. Dalam kata-kata lain, kalau terus tadi dah betul dah. Okay guys, kita ambil kelapa 2 biji, durian 2 biji. Durian ni durian Blackthorn sekilo RM48. Total adalah 100. Cing. Okay, jom kita makan. Ni nak makan. Ini nak review makanan ni. Sedap ni. Tak tengok je lah sedap. Selalu minum air kelapa dulu ke makan durian dulu? Ke makan durian dulu ke minum air kelapa dulu? Mana dulu? Makan dulu. Makan. Tapi dah balon dah air kelapa. Sing Enak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaloi dengan harga dia. Nak komen
komen. Sudah makan, sila komen. Dia betul tadi ni semua durian luar. Yang kita makan ni Blackthorn. Bukan durian sendiri. Durian sendiri bulan 7. Ini adalah penjagaan pokok durian yang sebenar. Depan mata je bagi tengok. Oh. Okay, bulan 7 Ni pokok apa? Atas tu banyak lagi siut. Rendah ya pokok ni. Pokok rendah boleh. No, dia. Ini yang props. Yalah, tapi tidak betul. Tapi tidak betul. Props. Sebab kan dia gantung-gantung, yang gantung-gantung atas tu. Okey. Faham. Toilet pun ada. Kembali ke destinasi yang sebenar. Selepas makan di durian hang tadi. Okey, memang puas hati. Durian luar. Oh, Blackthorn memang sedap. Dina? Sedap, tebal kat sini. Manis. Akan tetapi Kecing! Sekali-sekali boleh lah. Nak buat-buat rasa. So, kita akan meneruskan perjalanan untuk ke Tangkak, kampung untuk Hari Raya Haji. Okay, jangan lupa subscribe. Let's go. Assalamualaikum. Syukur Alhamdulillah kita telah pun sampai pukul 11.10 pagi di kampung. Sampai-sampai je Cik Aki dah macam ni. Kita bendari. Bendari no problem. Tapi memang macam lah. Siapa memang macam? Ciwan! Ya bro. Ciwan tembam. Good morning. Ciwan dah tembam. Tembam tu sehat. Okay guys, pasca Raya Korban ayam nak salai. Kita nak salai dulu ayam ni. Ketupat sedang direbus. Air mineral, ni tong gas. Ni pakcik saya dengan buat apa? Nak salai. Ini tak sama. Ni nak buat nasi apa? Dalam macam 3.39. Ni nak buat nasi apa ni? 9. Dia berani. Yang hijau apa ni bang? Oh, patut pakai gas tu. Tu senang, cepat sikit. Pakai jadi lambat lah. Belilah gas bener tu kejap. Kos lagi, Amin nak kos eh. Tak ada. Cik Aki. Yang gas bener tu ada tak? Yang bakar ayam tu. Ada kan? Ada lah. Ada, tak payahlah. Benda tu nak pakai sekejap je. Yelah nak pakai kejap, cepat sikit. Salai dulu. Cepat. Degil lah Pak Long Nak Pak Long lah pun suka berdegil lah. Selalunya hari-hari macam ni lah yang paling best untuk aku dan family lah. Merasa menumpang kebahagiaan family. Rio rendah. Memang syok Dapatlah pakcik-pakcik yang sporting. Kira terubatlah sikit pada yang telah pergi. So, Hari Raya Korban di kampung, pakcik-pakcik dan Rina. Jom, kita kacau dia orang. Tak sangka Rina jadi maintenance. Mana nampak? Macam kenal je baju ni. Macam kenal je. Mantap Pak Abu. Ni masak apa ni? Salai ni? Salai lomak cili api ke apa? Serius ah? Ha? Rendang. Saya baru datang daripada Negeri Sembilan. Oh, rendang. Sorry, rendang. Dia beli ayam tu semut ni. Dia lagi. Tolong. Dia lagi. Macam ni saya cara salai. Ini saya ke?
Pasal panas bang. Wah, hei. Hei. Dia cakap ayam ni nak lari tadi, dia nak saya. Apa kita depan ni kau mana? Nampak nampak lah. Dia masuk dah. Ha? 12 lah. Dia pusing lah. Sekarang nak try. Pengalaman ni pun pelajaran ni. Betul sure. Dah. Kata mati. Tak bakal lagi dulu. Kulit-kulit tu bang. Orang cakap jam. Sikit lagi, hitam sikit badan dia yang masih. Tu. Orang cakap dah, masa tak betul. Paling ya, terbakar sikit bila kita makan tu. Betul lah, tersahai. Kejapnya tadi Pak Long lama. Sebab abang 4 ekor. Sebab abang pandai buat benda macam ni. Ada lah. Oh. Sayang aku nak bagi orang bakam. Yo, belakang ada tak payah pakai kayu. Weh. Saya pulang balik ni. Apa orang panggil? Orang ada gambar. Okey, ni section Kayu betul tak payah. kayu tak? Panas. Pakai kayu lah. Best sikit. Payah. Aduh. Okey lah. Aku tahu muka pasal ayam ni. Hari tu ni. Payah dia kata. Yang hari tu kan yang kes tahun lepas tu. Memang bawang Memang bawang Jadi mana punya bekas tu? Tahu. Okey, bab ni susah sikit lah. Tak pandai lah nak buat. Gen Z kan? Kita Gen Z. Ayam tu, kepala ayam tu dah bawa ni. Okey guys, ini adalah barisan-barisan harapan. Tunas harapan kita bakal-bakal pelapis. Ama, Kaisa, Saya Amar. Koris. Ya, Ama, fokus Ma, fokus. Ama, fokus. Yeay, Anas datang. Let's go. Budak sekolah. Mendung dah. Semua okey terkawal chef, ingat chef. Wow, chef. Betul dah nak berak tu. Video dah. Dia mau kasih keluar. Ya. Sikit saja. Dia mau bikin keluar ni macam. Hai, temu kembali. Untuk raya haji ni kita menginap di MK Hotel, Bukit Gambir. Bapak
Pukul 5 petang mandi air panas. Sejuk. Petang ni kami nak ke Jasin untuk pergi ambil seat SYM VF3i. Aku beli seat tu seat second lah untuk dia buat seat touring. So akan kita pergi jumpa Wan Chai di Jasin. Tadi jumpa Akub, ni jumpa Wan Chai. Okay, let's go. Oh, macam ni perasaan dia lalu dekat Smart Lane. Aku sekarang berada di dalam Smart Lane. Smart kan? Assalamualaikum guys. Okay, selesai ambil seat daripada Wan Chai. Alhamdulillah Wan Chai bagi free sebab dia baru je jual motor tu. Alhamdulillah, semoga Wan Chai dan family dia berikan kesihatan dan murah rezeki, dia memudahkan segala urusan untuk orang-orang yang baik. Amin. Terima kasih Encik Wan Chai kalau tengok video ni. Okay, jom kita balik ke kampung. 3 hours later. Assalamualaikum. Berakhir vlog kali ni. Aku Amy Tyler. Salam Aidiladha. Hari kedua kita on the way nak balik Semban. Sehingga berjumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Dia nak cakap sesuatu.